Kau tahu tak cerita pasal batu belah batu bertangkup? Wah, cerita dongeng tu. Aku rasa itu bukan cerita dongeng, itu cerita benar. Kau nak tahu tak sebenarnya kat sekolah kita ni ada batu belah batu bertangkup. Ya, jangan. Kamu berdua cerita pasal apa ni? Kami berdua tengah cerita pasal batu belah batu bertangkup. Dia kata batu belah batu bertangkup tu ada kat sekolah kita ni. Mengaruhlah kamu berdua ni. Daripada aku dengar cerita kamu berdua ni, baik aku pergi main. Tak percaya dengan batu belah batu bertangkup? Mari sini. Mari. Biar aku tunjukkan batu belah batu bertangkup. Lihatlah. Aku kat mana ni? Hello? Baru balik? Kau siapa? Dari bila kau pandai kurang ajar dengan aku ni? Kurang ajar? Kau siapa? Budak ni kurang ajar betul. Abang! Kan saya dah suruh angkat, kenapa tak angkat? Dekat jual saya, kan saya dah angkat. Apa yang awak angkat? Kain. Kain apa? Kain belikan. Habis tu baju kalau kau tu tak angkat. Dah itu kan baju bukan kain. Saya angkat kain. Apa nasib aku ni? Dapat suami, ngurus bendul. Oh, lagi seorang. Asyik main phone je. 24 jam ada phone. Alamak ni. Bising lah. Orang baru nak main game ni. Saya jangan tak menang ni. Tengok tu, aku cakap sikit menjawab. Tak nak kata langsung. Ih. Ni ada seorang. Mak Masa dia, tu Mak. kepanasan. Mak Kinja. Tak tahu kemas rumah ke? Mak ni, orang kata mau buat live. Kemas rumah tu nanti orang buat lah. Bila nanti? Cuma kiamat. Kena tunggu pertama nanti baru nak buat. Halo, baru nak betul. Kau tu dah nak tolong. Kau seorang je yang boleh mengharapkan. Apalah nasib aku ni. Dapat keluarga macam ni. Kemas rumah aku buat, kerja rumah aku buat. Semua aku buat. Semua dah kenapa? Dah kena rasa dengan phone tu ke? Abang tak layan apa saya cakap tadi. Kita nak beli barang ni. Kalau macam tu, baik Mama pergi je lah. Mama nak pergi ni? Ya, pergi. Ucu, Mak nak pergi ni. Mak nak gimana? Mak nak pergi batu belah batu bertangkup. Okey, hati-hati. Alah mana tu? Tengah beli barang ni. Ada yang cakap apa? Papa, Mama pergi. Diam dah asyik main phone. Anak aku sama. Mama pergi asyik main game. Ujung sama. Asyik main live. Tak ingat Mama langsung. Tengok sekarang Mama dah pergi batu-batu bertangkup dah. Nanti ke mana pergi batu belah batu bertangkup? Betul. Mama dah pergi dah. Okey. Macam itu. Semua dah lah Papa. Ya, Papa. Jom. Batu belah. Batu belah batu bertangkup. Kau telan aku. Kau makan aku. Batu belah batu bertangkup. Kau telan aku. Kau makan aku. Batu belah batu bertangkup. Kau telan aku. Kau makan aku. Ya. Aku dengar ni. Batu belah. Kau ingat kau apa cakap tadi? Kau ingat aku peka ke? Batu belah. Kau makanlah aku.
Keluarga aku semua dah tak nak hargai aku. Apa? Makan? Huh. Lain kau bagi aku nasi lemak ke? Burger ke? Sedap lah sikit. Kenapa macam tu pula? Andi! Apa? Kamu dah kena makan batu belah batu bertangkup. Mama kenapa? Angah minta maaf. Angah janji Angah tak akan main game lagi. Angah akan tolong Mama. Mama, Uju minta maaf. Uju kan nak buat live lagi dah. Uju janji tolong Mama kemas rumah. Andi, kamu semua minta maaf. Kamu semua menyesal. Mama? Andi! Mama? Baru sekarang nak menyesal. Selama ni tak kisah pasal Mama. Bila Mama dah tak ada, baru nak menyesal. Mama, saya minta maaf. Uju janji saya nak buat live lagi. Uju akan tolong Mama kemas rumah. Angah minta maaf. Angah janji Angah takkan main game lagi. Angah akan tolong Mama. Betul tu Andi. Kami semua minta maaf. Saya pun sama. Okey? Kalau macam tu, jangan buat lagi Janji.